Ini adalah kemungkinannya Lambo Hyundai. Sebabnya rupa dia, shape dia dah macam rupa Lambo tapi tak jadi. Zee tak tahulah itu adalah corak forged carbon ataupun forged carbon betul. Zee tak pasti sebab tak boleh nak masuk dalam nak tengok. Tapi dia punya lips, dia punya tepi fender, dia punya side skirt, semua style forged carbon. Korang tengok ini adalah pandangan belakang dia. Tengok dia punya style pintu dia. Zee pun tak pasti apa konsep yang dia cuba bawakan untuk pemegang pintu ni. So kalau korang tengok, inilah rupa belakang dia. Memang kecil je, nipis je lampu belakang dia. Lepas tu dengan dia punya diffuser dia betul-betul besar lah. Siap dia punya bumbung tu panoramic glass full dengan dah ada tinted warna ungu dah geng. Dekat dia punya shape tu boleh diterima. Sebabnya kalau tengok macam tak tahu lah, sekali pandang macam pelik, sekali pandang macam okey. Jadi kalau korang rasa okey, cuba komen kat bawah. Ada rupa-rupa macam Lambo lah. Okey, tadi korang tengok tu konsep ini adalah yang betul-betul yang dia jual dekat China. Bukan jual yang ni dia jual yang belakang tu. Inilah dia Hyundai Ioniq 5 tak silap. Dia memang jual dekat China saja. Tak tahulah bila masuk ke Malaysia.